perjalanan saya ke Kota Baru, Kelantan 3 hari 2 malam. Masjid Kubang Krian, Ustaz Abdul Bari. Kita nak bertemu dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Bari, Imam Masjid Besar Kubang Krian, insya-Allah. Kita pergi atas tu, jom kita masuk naik atas. Okay, kita jumpa dengan Ustaz yang handsome, Masya-Allah. alim, masya-Allah. Buat sendiri powerbank ni. Tak buat sendiri powerbank ni. Peserta ni dapat soalan minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Salah hantar. Laga bahasa Ali. Oh, dia tak ampak setel. Oh, tak settle. Orang nak ampak Tarus, setel. tarus. Khusus Quran Allah Ta'ala ajar kita. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. Bismillahirrahmanirrahim. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Ada tempat yang sesuai. Kita dah sampai di Renai Hotel. Oh, Alhamdulillah. Tu dia. Tandas. Kota Baru. Petang. Dinner. Okey, buah lepas satu nasi itu. Lauk. Oh. Ayam daging ada belaka. Jadi